Itu saja. Macam begitulah kita buat preparation dia. Okey. 12 seconds later. Okey, sekarang kita nak cuba akak saya punya nasi ayam penyet. Mari. Adik. Pertama dan utama, kita nak rasa dia punya nasi dulu. Apakah rasa nasi dia? Nasi, keadaan nasi dia pun alhamdulillah. Okay. Sekarang kita rasa dia punya ayam dulu. Pasal ayam dia dah rebus dulu sebelum dia goreng. Crispy ni ayam dia ni. Dengan dia punya kruk-kruk lagi. Ada rasa ayam. Sedap. Ini baru kakakku. Tempe. Sambal dia ni, sambal. Sambal ni mainkan peranan. Kita rasa sambal dia dulu. Memang power. Memang power. Dia punya pedas pun pedesut power. Rasa dia cili. Sambal dia. Dah nak kena fikir masa depan ni makan ni sambal. Berdesut dia punya pedas. Aduh. Ini untuk siapa yang minat pedas, datang sini. Kena dia punya sambal. Aduh. Air tak ada Ni siapa air? Tak petat. Sup